terakhir puasa kan? Ya, betul tu. Cepat betul masa berlalu kan? Itulah tu. Ayah pun rasa macam baru je start puasa. Dah tu, jom sahur. Jangan lupa niat puasa Kamu nanti buka puasa nak makan apa? Aku nak makan... korang. Bila korang nak balik raya? Wush, excited ni kau. Aku maybe balik Selasa atau Rabu. Kalau aku balik hari raya kedua sebab dekat je. Aku tak balik mana-mana tahun ni. Kenapa? Atuk nenek aku dah tak ada. Mereka pergi umrah. Hari Raya Aidilfitri adalah salah satu perayaan yang paling ditunggu-tunggu oleh saya. Sambutan ini mempunyai banyak keunikan seperti tradisi bermaaf-maafan yang dapat mengeratkan silaturahim antara ahli keluarga serta menikmati pelbagai jenis juadah seperti ketupat, lemang dan rendang. Malaysia di mata saya ialah sebuah negara yang berdaulat dan sejahtera. Malaysia juga merupakan negara yang mempunyai kepelbagaian budaya dan tradisi kerana negara kita terdiri daripada pelbagai kaum, terutamanya Melayu, Cina dan India.